Okey, kalau tadi saya dah berkongsikan mengenai rukun umrah. Sekarang saya nak berkongsi dengan anda mengenai wajib umrah. Wajib umrah ada dua. Yang pertama berniat di miqat. Dan yang kedua, kita mesti menjaga pantang larang ihram. So, sekarang saya nak kongsikan dengan anda, apakah 13 pantang larang ihram yang kita nak buat umrah, kita tak boleh buat. Dan kita kena jaga pantang larang ni sepanjang kita berniat umrah sehinggalah kita tahlul, gunting rambut. Kita kena jaga benda-benda ni. Yang pertama, bagi jemaah lelaki, kita tak boleh memakai sebarang pakaian berjahit atau bercantum. Itu clear. Alright? Maksud dia, jemaah lelaki tak boleh pakai spender. Jemaah lelaki tak boleh pakai t-shirt. Jemaah lelaki tak boleh pakai benda lain. Yang boleh pakai hanyalah kain di atas satu dan kain di bawah satu. Dua lai saja. Alright? Dan bagi jemaah lelaki, kita tidak boleh menutup kepala atau sebahagian daripada kepala. Contoh, kita tak boleh pakai songkok macam saya sekarang. Kita tak boleh pakai macam ni. Tak boleh. Tak boleh kita nak, ada kita pergi masjid, tiba-tiba ada orang jual kepiah tepi jalan tu. Tiba-tiba kita ambil nak test. Nak test muat tak muat kepala kita. Bukan kita nak pakai, kita nak test. Disebabkan kita nak test tu, kita dah kena dam. Alright? Dam dia apa? Kita boleh check dengan mutawif nanti. So, elakkan daripada menutup kepala kita, sama ada dengan panas kita nak tutup dengan kain ihram ke, tak boleh. Jawapannya tak boleh. Itu pantang larang yang perlu dijaga. Untuk wanita, tidak boleh menutup muka. Tidak boleh menutup muka. Tak boleh pakai purdah. Dia kata, wah, aku dekat Malaysia pakai purdah, kat sini nak pakai purdah. Tak boleh pakai purdah. Alright? Yang seterusnya, wanita tidak dan lelaki tidak boleh memakai sarung tangan. Tidak boleh memakai sarung tangan. Alright, itu yang keempat. Dan yang kelima, tidak boleh memakai bau-bauan pada pakaian, minuman ataupun makanan. Kena jaga benda ni, okey? Yang tu yang kelima. Yang keenam, lepas kita dah berniat umrah, dah berniat ihram, dah berniat umrah, kita tak boleh memakai minyak wangi, minyak rambut. Kita tak boleh. Sebab yang ada wangi-wangi, ada bau, tak boleh pakai. Nak buka janggut ke, nak buka rambut ke, tak boleh. Itu ada pantang larang yang kita perlu jaga. Yang ketujuh, alright, yang ketujuh, pantang larang ihram kita perlu jaga adalah kita tidak boleh menanggalkan rambut ataupun bulu daripada badan kita. Contoh, ada satu bulu ni, bulu kat tangan ni panjang sangat, selai je, dan kita cabut. Dah tak boleh, dan kena dam dah. Alright? Dan tak boleh saja-saja pergi garu rambut, tak boleh saja-saja pergi sikat rambut, tak boleh. Alright? Contoh, bila kita balik hotel dalam keadaan berihram, kalau kita nak mandi pun, mandi tak ada masalah. Tapi jangan duk pergi shampoo dengan, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buat benda-benda yang badan yang wangi-wangi, tak boleh. Alright? Anda kena clear benda ni. Alright? Yang ke-8, tidak boleh memotong kuku. Janganlah kata-kata pergi gigit kuku ke. Tak boleh. Alright? Itu kena jaga. Yang ke-9, tidak boleh menebang atau mencabut pokok di tanah haram. Sepanjang kita buat umrah ni, kita mungkin pergi sana sekejap, pergi sini, berhenti sekejap nak makan ke apa ke, tiba-tiba ada rumput, kita duduk saja pergi cabut. Tak boleh. Alright? Yang ke-10, kita tidak boleh memburu binatang buruan. Tidak boleh menyembelih binatang. Tak boleh. Semua tak boleh buat. Jagalah. Benda ni memang agak rare lah untuk kita buat. Tak boleh tiba-tiba ada semut, saya nampak pergi picit semut pergi mati. Tak boleh. Okey, kena jaga benda tu. Yang ke-11, tidak boleh berkahwin. Saya takkanlah nak kahwin kat sana kan. Tidak boleh mengahwinkan orang. Tak boleh jadi wali pun tak boleh. Jadi orang yang kahwin pun tak boleh. Yang jadi kadi pun tak boleh. Alright? Yang ke-12, tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan. Dan yang ke-13, tidak boleh melakukan persetubuhan. Itu pantang larang yang perlu jaga semasa ihram. Okey? Okey, berapa lama masa nak jaga ni? Berapa lama bergantung kepada bila kita start niat ihram, bila kita habis tahlul. Itu je. Biasanya tak lama, sangat sekejap je, dalam beberapa jam je. Okey? Boleh tahan semua ni, insya-Allah. Jadi itu je lah yang saya nak kongsikan dengan anda mengenai 13 pantang larang yang perlu kita jaga semasa kita berihram. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.